Tapi Alhamdulillah saya sampai juga ke sini. Dan saya suka masuk Negeri Pahang ni tuan-tuan sebab rumah saya orang Pahang. Dia di Kerdau tuan-tuan, dekat saja dengan sini di Temeloh. Dan hari ni dah pukul 11 ni tuan-tuan. Saya terus cerita pasal pilihan raya lah. Okey tak tuan-tuan? Okey. So hari ni kita akan buat PRN, bukan hari ni, dalam bulan ni penamaan calon di Johor dan di Negeri Sembilan dan nanti di Melaka tuan-tuan. Dan saya tengok ucapan Anwar Ibrahim tadi sahabat saya, saudara Naraza kata, cerita sikit pasal Anwar. 2-3 hari ni ucapan dia tak tentu arah tuan-tuan. Dia macam panik sikit. Sebab saya nampak dia takut tuan-tuan. Sebab dia takut di Johor dan Negeri Sembilan. Dia takut dia dapat lagi sikit undi dan sikit kursi daripada Zahid Hamidi tuan-tuan. Saya nampak macam tu. So saya nampak di ujung-ujung dia nampak Zain Hamidi nak sailang dia tuan-tuan. Sebab itu semalam saya cakap dalam saya punya live di Facebook dan TikTok. Saya kata Anwar, Datuk Seri Anwar Perdana Menteri, kalau di Johor dan di Negeri Sembilan ini PH kalah dengan BN tuan-tuan, Anwar kalah dengan Zaid Hamidi tuan-tuan, baik dia letak jawatan je lah. Betul tak tuan-tuan? Sebab dia Perdana Menteri tuan-tuan. Macam mana PH dengan DAP di negeri yang mereka kuat ini, di Negeri Sembilan dan di Johor, boleh kalah dengan Zahid Hamidi yang ada kes mahkamah. Betul tak tuan-tuan? Zahid ni kluster mahkamah tuan-tuan. Di Johor Negeri Sembilan ni, Perikatan Nasional, kita dia orang tengah lah, betul tak? Di Johor dan di Negeri Sembilan, sebenarnya dia lawan kerajaan sama kerajaan tuan-tuan. PH lawan Barisan Nasional. Ini kerajaan dua-dua ini. Kita ada dekat situ lah. Tetapi mereka ini yang kuat di sana, betul? Sebab itu saya nak cakap kepada rakyat Johor dan Negeri Sembilan. Kalau kita tak nak sokong kerajaan ini sebab mereka ni menyusahkan kita, kita bagi peluang kepada PAS untuk menang kursi di Johor dan Negeri Sembilan tuan-tuan. Bagi peluang kepada PAS, kepada orang Johor dan Negeri Sembilan. Sebab mereka inilah yang buat keputusan tuan-tuan. PH dengan Barisan Nasional ni yang dia tengah bergaduh dekat Johor Negeri Sembilan ni, yang buat keputusan yang menyusahkan kita, yang naikkan harga diesel ini, betul? So mereka pergi sana, sekarang dia kata UMNO ni, AMDAP kata apa? Dia kata tak apa, dia kata di pusat mereka kerjasama tapi di negeri lain-lain. Ada ke macam itu tuan-tuan? Balik KL cium mulut, pergi Johor gaduh. Balik KL cium, pergi Johor, pergi Negeri Sembilan gaduh. Boleh ke macam itu tuan-tuan? Tak boleh. Mana boleh macam itu? AMDAP Johor kata, dia kata dekat Johor tak ada AMDAP. Macam mana Johor tak ada AMDAP? Dekat situ AMDAP lah itu. Yang menteri-menteri tu daripada UMNO Johor tu pergi ke pusat, mereka jadi menteri-menteri, mereka ada dalam kabinet itu, duduk di sebelah meja, betul tuan-tuan? Mereka yang bagi kuasa kepada DAP ini. So sekarang di Johor Negeri Sembilan sama-sama bergaduh ini. Sebab itu Anwar Ibrahim tengah risau. Dia takut Zahid kalahkan dia. Dia Perdana Menteri, tapi boleh kalah dengan orang yang ada kes mahkamah 47 ni tuan-tuan. Tak selesai lagi kes itu. So sebab itu saya kata, Anwar, kalau Zahid kalahkan dia di Johor dan di Negeri Sembilan, maksudnya Perdana Menteri, DAP yang kuat di Johor, kuat di Negeri Sembilan, tak boleh mobilize kalah dengan Zahid Hamidi. Baik tak payah jadi PM lah. Tuan-tuan, betul tak? Betul. Kita bagi peluang untuk PAS dan Perikatan Nasional untuk dapat kursi di Johor dan Negeri Sembilan supaya kita boleh balancekan mereka ini. Betul tuan-tuan?
Hari ini kita lihat, tuan-tuan, mereka duk bergaduh ini, Melaka akan bubar, tak salah saya bulan depan. So 3 negeri ini sekali bubar, tuan-tuan. Kita kena lawan mereka ini. Sebab apa? Kalau tidak kita dapat dasar-dasar yang macam inilah. Di negeri saya, tuan-tuan, di negeri Selangor, mereka nak pacak ladang babi 500 ekar. Tuan-tuan pun tahu perkara ini. Sultan negeri saya, Sultan Selangor, terpaksa bertitah 3 kali tolak ladang babi ni, tuan-tuan. Mereka masih bawa isu ini. Lepas itu kita lawan UEC, tuan-tuan. Mereka nak buat UEC, kita lawan URA. Sebab itu bila orang-orang AMDAP dan orang-orang PH ini tanya kenapa apa salahnya bekerjasama dengan DAP. Inilah salahnya, betul tak? Undi mereka, undi AMDAP ini dapat DAP, betul? Dan bila kita bagi kuasa kepada DAP dan kita dapat UEC, kita dapat URA dan kita dapat ladang babi, tuan-tuan. Ini yang menjadi masalah. Di negeri Pahang ini, ada AMDAP ke tak ada AMDAP, tuan-tuan? Ada. AMDAP yang aman. Saya lawan buat-buat tu, tuan-tuan, sebab saya UMNO original, betul tak? UMNO original yang menyokong PAS, betul? UMNO original nak masuk PAS, nak bekerjasama dengan PAS. Walaupun saya tak masuk PAS lagi, tapi saya menyokong, tuan-tuan. Dalam hati dah masuk dah. Cuma belum sign lagi, tuan-tuan. Bagi dia orang 14 orang tu masuk dululah, tuan-tuan. Biar dia masuk dulu. Saya cakap itu hari kenapa saya tak masuk lagi sebab sekarang ni pengundi ramai yang di atas pagar, tuan-tuan. Dan untuk kita promote, sebenarnya kalau kita nak promote satu parti ni, lagi baik orang yang tak ada apa-apa parti promote lah. Kalau saya dah masuk PAS, tuan-tuan, nanti orang kata Hisham Jalil awak ni promote PAS, nak PAS jadi Perdana Menteri, nak PAS jadi kerajaan, of course lah awak promote sebab awak orang PAS, betul? Tapi kalau orang luar yang promote, saya tak ada parti, bersama-sama dengan rakyat biasa atas pagar, saya rasa PAS, saya kata PAS terbaik, tuan-tuan. Orang lagi percaya ke tidak? InsyaAllah orang percaya lah kot, ya. Tapi tak apa, tuan-tuan, macam saya cakap tadi, sampai masa esok, pelan-pelan saya sign, saya minta borang lah pada babi. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya nak usahakan supaya parti-parti Melayu, terutama PAS dan UMNO yang original. Orang UMNO ramai, tuan-tuan, yang tak sokong DAP ni. Mereka original, mereka nak buat penyatuan ummah dan muafakat nasional. Yang tak setujunya di atas itu, yang saya cakap AMDAP tadi itu. Dan saya nak jadi penghubung lah. Kalau saya masuk awal nanti mungkin orang-orang itu susah sikit nak cakap dengan saya. Orang UMNO ke orang ini. So tak apalah. Saya ambil tengah-tengah dulu, tuan-tuan, dan kita usahakanlah penyatuan ummah di Malaysia ini, di Pahang ini, tuan-tuan, di Johor, Negeri Sembilan dan di satu Malaysia nantilah. Kita usahakan perkara itu. Dan kemarin kita tengok tuan-tuan pun dah selesaikan satu masalah dalaman. PN pun ada masalah dalaman, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah ditubuh parti baru. Tuan-tuan okey dengan parti baru ni? Reset ni, insya-Allah. Dengan bersatu itu tak apalah, kita bagi masa sikitlah. Boleh, tuan-tuan? Sebab kita nak berperang dengan Anwar Ibrahim ini, dengan AMDAP ini, tuan-tuan. So kita tak boleh pecah-pecah lah. Saya dah cuba itu hari untuk mendamaikan, tetapi saya rasa banyak sangat isu yang tak boleh diselesaikan lagi, tapi kita bagi masa sikitlah. Now, Anwar ni, macam saya cakap tadi, bila orang tanya saya, bila pilihan raya, dia bergantung kepada keputusan Johor dan Negeri Sembilan. Tapi saya tak rasa PH akan dapat keputusan yang baik lah. Macam saya cakap tadi, Anwar dia tengah menggelabah, dia tengah kalut sekarang ini.
Jika keputusan di Negeri Sembilan dan di Johor ini tidak menyelebihi Anwar Ibrahim, dia akan push sampai tahun depan, tuan-tuan. Saya dah cakap benda ni daripada tahun lepas. Dia akan tolak sampai ke tahun depan, maka dia akan bubar pada akhir tahun depan, 2027, untuk pilihan raya pada awal 2028. So, kita ada masa lagi. Dulu sebelum ini di Kuantan, saya berucap, saya kata itu situasinya. Saya jangka dia akan push sampai ke habis. Tapi ada satu senario saya kata yang membolehkan dia bubar awal. Kalau dia nampak Perikatan Nasional tak bersedia, rupa-rupanya sekarang, walaupun Perikatan Nasional belum lagi bersedia, tapi saya nampak Anwar lebih tak bersedia. Betul, tuan-tuan? Dia lebih tak bersedia, tuan-tuan. Sebab itu kita nak cabar dia bubar awal, betul? Apa buat asing-asing ini? Ini asing Negeri Sembilan, asing Johor, asing Melaka. Bubarlah sekali habis, betul tak? Dia takut, tuan-tuan. Dia tak berani. Sebab kalau dia bubar sekali agung, saya ingat, tuan-tuan rasa dia menang ke kalah? Dia kalah. Bila dia kalah, ada yang masuk jail, betul, tuan-tuan? Ramai yang masuk penjara. Sebab itu dia tak berani, tuan-tuan. Sekarang ni banyak isu. Bukan saja satu Anwar Ibrahim ni kelang kabut. Orang-orang keliling dia pun kelang kabut, tuan-tuan. Ini hari kita, itu hari kita tengok di Johor, dia punya bekas menteri ini, dia punya apa pengerusi PKR negeri ni, Dr. Zaliha, tuan-tuan tahu. Itu hari dia berucap, apa dia kata, kalau 90 juta itu duit pilihan raya bagi 4.2 juta, dapat 20 juta seorang, tuan-tuan. Ada dengar? Dia dah kelang kabut. Macam mana dia kira ni? 90 juta bagi 4.2 juta rakyat Johor boleh dapat. Dia kata mungkin 20 juta satu orang. Kepala apa itu? 20 juta. Dia kata matematik pun tak betul. Lepas itu kemarin saya tengok lagi ada seorang orang PH ni daripada Parti Amanah. Parti Amanah ni parti apa, tuan-tuan? Ini seorang lagi. Dia kata apa pasal Rohingya ni. Tuan-tuan dengar pasal Rohingya ni? Rohingya itu ada rumah itu dalam satu kawasan ahli parlimen Amanah ini. Nak roboh kawasan tu, nak roboh asrama ataupun rumah Rohingya ini. Dia kata nak minta peruntukan 600,000, tuan-tuan. 600,000 nak runtuhkan Rohingya punya rumah itu. Bayangkan bila kita bagi kuasa pada dia orang ini. Lepas itu dia kata, kalau nak tempatkan Rohingya ini dalam satu camp, camp oleh kerajaan ini, satu hari kena belanja RM90. Dia kata macam itu. Rohingya dekat negara ini ada 200,000, tuan-tuan. Satu hari satu kepala dia mintanya, dia kata RM90. Itu hari salah seorang daripada timbalan Menteri PH ni cakap apa? Dia kata RM100 boleh tahan sebulan. Untuk warga emas, untuk kita-kita ni RM100 sebulan, tuan-tuan. Tapi untuk Rohingya, dia kata apa? RM90 sehari. So macam mana dia orang ni kira, tuan-tuan? 600,000 untuk robohkan. Lepas itu RM90 satu kepala. Lepas itu ini kira-kira. Dia orang ni mengira pun tak reti. Tapi nak jadi memerintah. Dan inilah yang benda-benda yang saya ingat Anwar pun dah kelang kabut. Dia mempunyai masalah dalaman, masalah dengan Zahid Hamidi, masalah dengan orang-orang dia yang tak kompeten. Oleh itu bila datang pilihan raya ni, kita nak bagi lagi ke mereka ini jadi kerajaan, tuan-tuan? Nak bagi ke tak nak? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Saya ingat setahun yang lepas, saya bagi ucapan di Hulu Kelang, Selangor, negeri saya, tuan-tuan. Pada ketika itu, saya cadangkan untuk PAS jadi Perdana Menteri. Untuk PAS memimpin negara ini dan mengambil alih kuasa dalam PRU 16 ini, tuan-tuan. Itu setahun yang lepas. Pada ketika itu, masa saya berucap mencadangkan supaya PAS jadi Perdana Menteri, ada suara-suara orang tak percayalah. Orang kata boleh ke tidak PAS jadi Perdana Menteri? Boleh ke tidak PAS memimpin? Siapa calon-calonnya? Alhamdulillah, selepas setahun, tuan-tuan, kita lihat
Keyakinan terhadap PAS untuk memerintah negara ini semakin lama semakin tinggi. Betul tuan-tuan? Sampai hari ini sebab itu kemarin kita tengok ramai-ramai orang masuk PAS. Saya secara hati dah masuk lama dah. Sebelum 14 orang itu lagi. Mereka semua masuk PAS. Kenapa mereka nampak PAS boleh memimpin negara ini? Mereka mempunyai keyakinan bahawa PRU 16 ini tuan-tuan akan memimpin negara ini tuan-tuan. InsyaAllah. Saya akan bantu. Dan sebab kenapa saya kata PAS kena memimpin, tuan-tuan pun tahu kenapa. Sebab saya dah kata, kalau kita bagi parti lain untuk memimpin negara ini tuan-tuan, masalah rasuah kita tak boleh selesaikan. Betul tak tuan-tuan? Parti lain ni kita dah bagi. Semua parti-parti Melayu besar yang lain kita dah bagi jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Bersatu, parti yang baru pun 2 kali dah jadi Perdana Menteri. Betul tuan-tuan? UMNO berapa kali jadi Perdana Menteri tuan-tuan? Berapa kali? 8 kali, 9 kali. UMNO dah jadi Perdana Menteri. PAS lebih lama daripada PKR. PKR lebih baru daripada PAS. Baru 20 tahun PKR pun dah jadi Perdana Menteri. PAS belum lagi jadi Perdana Menteri. Walaupun PAS adalah parti antara paling lama di Malaysia ini. Dan sebab kenapa saya mahu PAS jadi Perdana Menteri kali ini adalah masalah itu nombor 1. Kalau kita bagi parti lain, maka pusingan rasuah itu kita tidak boleh hentikan. Saya kata PAS kena memimpin negara ini kalau kita nak selesaikan masalah rasuah. Sebab PAS adalah parti yang paling kurang rasuah di Malaysia ini. Betul ke tidak tuan-tuan? Atau tak ada rasuah lah. Betul tak? Kalau kita bagi parti lain, masuk aja di pejabat Perdana Menteri tuan-tuan. Saya dulu kerja di pejabat Perdana Menteri. Pejabat Perdana Menteri ni berkuasa. Banyak orang-orang cuba masuk dan cuba berbaik-baik dengan Perdana Menteri. Kalau kita bagi kuasa itu ke tangan orang yang tidak bersih, ke tangan orang yang kenal dengan taikun-taikun, banyak network dengan taikun-taikun toke-toke ni tuan-tuan, maka masalah rasuah dan politik wang tidak boleh diselesaikan. Sebab itu kali ini kita perlu bagi peluang untuk jadi PAS untuk jadi Perdana Menteri dan memimpin negara ini. Tuan-tuan setuju ke tidak? Parti lain tak boleh tuan-tuan. Parti lain tak boleh. Kita dah bagi peluang. Anwar Ibrahim ni pun dulu dia kata dia menentang rasuah. Sekarang tuan-tuan rasa bila dia jadi Perdana Menteri dia tentang rasuah ke tidak? Kita dengar bila dia jadi Perdana Menteri ni, masalah mafia korporat dan sebagainya. Kita tak pernah dengar masalah mafia korporat sebelum ni tuan-tuan. Dia jadi Perdana Menteri tiba-tiba ada masalah mafia korporat ini. Dan bila dia berucap pasal rasuah, dia duk cerita pasal orang lain tuan-tuan. Parti pembangkang ni rasuah, parti itu rasuah, parti orang ini rasuah. Semua dia cerita. Tetapi kawan-kawan dia punya cerita kes rasuah, dia cerita ke tidak tuan-tuan? Dia tak cerita. Bila kita cakap pasal kes terowong ajaib Pulau Pinang, tuan-tuan tahu kes tu? Melibatkan pemimpin DAP. Anwar cerita ke tidak? Tak cerita, dia buat-buat lupa. Bila kita cakap pasal kes yang melibatkan pemimpin PKR yang ada kena-mengena dengan korporat mafia tu, dia cerita ke tidak tuan-tuan? Dia tak cerita juga. Dia buat-buat lupa. So pasal orang lain punya kes rasuah dia cerita. Pasal dia punya kawan-kawan dia buat-buat lupa. Ada satu lagi kes rasuah dan salah guna kuasa yang melibatkan kawan duk sebelah dia. Tuan-tuan tahu siapa? Dia cerita ke tidak tuan-tuan? Sekarang ini dia menggelabah sebab kawan itu nak pangkah dia tuan-tuan di Johor dan Negeri Sembilan. So sebab itu kita kena tolak mereka ini tuan-tuan. Tak boleh dah, kita dah cuba dah. Saya tahu dulu tuan-tuan suka tuan-tuan bagi peluang pada mereka ni. Masa kita bekerjasama dulu dengan Bersatu, tuan-tuan bagi peluang Bersatu jadi Perdana Menteri. Bila kita bagi peluang kepada orang lain boleh kita cuba mereka tuan-tuan, tapi kali ini adalah masanya yang tuan-tuan sendiri kena pegang kuasa itu sebagai Perdana Menteri. Supaya
orang-orang lain yang menyalahguna kuasa itu semua tuan-tuan, kita tidak benarkan mereka untuk pegang kuasa dan merosakkan negara ini. Kali ini tuan-tuan saya nampak macam itu. Dan undi orang-orang Melayu bersama tuan-tuan. Saya tak nampak orang-orang Melayu Wak Imah di Pahang ini akan sokong AMDAP. Tuan-tuan tanya orang-orang Melayu di kampung-kampung ni, even orang UMNO yang original, mereka nak sokong ke AMDAP tuan-tuan? Tak sokong. Sebab kalau mereka bagi sokongan kepada Barisan Nasional yang bekerjasama dengan DAP ni, di Pahang ni ada seorang exco kan daripada DAP kan? Kita bagi kuasa kepada mereka, habislah kita. Itu yang kita dapat benda-benda yang saya nyatakan tadi, isi ura ladang babi dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Dan saya nak ulang balik tuan-tuan. Iaitu undi kita tak boleh pecah tuan-tuan. Di Selangor, saya dah kata benda ini banyak kali. Saya kata, apa yang Anwar Ibrahim perlukan untuk kembali jadi Perdana Menteri buat kali kedua penggal ini adalah hanya 20% atau 20% sokongan orang Melayu. 20% saja tuan-tuan. 20% ni maksudnya 1 daripada 5 orang Melayu. Sebab undi orang-orang bukan Melayu tuan-tuan solid. Tuan-tuan pun tahu. Undi orang bukan Melayu solid 95% ke atas, 95% ke atas. Mereka akan undi PH. Dah berapa kali pilihan raya dah kita nampak, betul ke tidak? Dia katalah, undi orang bukan Melayu sekarang boleh bagi kepada, dulu UMNO selalu cakap macam ni, pada Barisan Nasional tak ada. Sudah banyak kali pilihan raya kita nampak. Undi mereka solid, 95% ke atas. Entah-entah 99%. Undi orang bukan Melayu ini bagi pada PH. Mereka ada berapa? 30-40% jumlah pengundi di Malaysia. Kalau undi mereka solid tuan-tuan, Anwar cuma perlukan 20% saja undi Melayu untuk kekal jadi Perdana Menteri dan DAP berkuasa di negara ini. So dia tak perlu banyak tuan-tuan. 1 daripada 5 saja pengundi Melayu yang jadi pengkhianat, Anwar kekal jadi Perdana Menteri, DAP masih berkuasa di negara ini. Sebab itu saya nak kata, undi kita jangan pecah tuan-tuan. Undi Melayu tidak boleh pecah. Kita kena pergi balik rumah kita, cakap dengan sanak saudara kita tuan-tuan, kita tak boleh pecah undi. Anwar akan suruh Zaid Amidi dengan konco-konco dia menjalankan tugas untuk pecah undi Melayu. Apabila PRU kelak, kalau Zahid masih pergi Solo tuan-tuan, itu namanya dia nak buat apa tuan-tuan? Pecah undi lah. Dia nak pecah undi kita. Sebab undi Melayu kebanyakannya atau rata-rata sekarang berada di mana tuan-tuan? Di Rumah Bangsa DAP ke di Perikatan Nasional? Perikatan Nasional. Dengan tuan-tuan. 70-80%. Tapi 70-80% tak cukup tuan-tuan. 70-80% pengundi Melayu undi Perikatan Nasional masih tak cukup untuk kita menang dan mengambil kuasa. Sebab mereka cuma perlukan 20%. So kalau ada pengkhianat yang memecah undi tuan-tuan, daripada AMDAP ke dan sebagainya, maka itu yang Anwar Ibrahim mahu. So undi kita jangan pecah tuan-tuan. Boleh? Undi kita tidak boleh pecah. Jika 95% undi orang bukan Melayu bagi kepada PH, maka 99% undi Melayu kena bagi kepada Perikatan Nasional tuan-tuan. Barulah kita boleh kembalikan dominasi politik Melayu Islam di negara ini supaya kita tolak kuasa DAP ini tuan-tuan. Yang sekarang ini mereka dominan dalam kerajaan. Sebab itu jadi macam benda-benda tadi yang saya kata itu tuan-tuan. Antara negeri yang saya jangka tuan-tuan boleh ambil alih adalah Pahang ini. Pahang ini tuan-tuan kena lawan
UMNO lah, betul? Tapi UMNO ini bukan UMNO yang original lah. Sebab macam kita kata tadi, UMNO yang ada sekarang ni adalah UMNO yang mengikut DAP lah. Tak kira lah dia cakap apa tuan-tuan. Zahid selalu cakap, dia kata bila masa dia bekerjasama dengan DAP lah. Tapi di kesempatan lain, dia kata apa salahnya kerjasama dengan DAP. Speaker Don Johor ini ada seorang ini daripada UMNO Johor pun cakap benda yang sama. Satu hari dia kata UMNO pergi Solo. Hari kemudian dia kata apa salahnya kita pergi berasingan di negeri tetapi bersama-sama di pusat. So mereka ini macam lalang, betul tak tuan-tuan? Semua dia nak. Kuasa di kerajaan persekutuan pun dia nak. Tetapi undi Melayu di Johor, di negeri pun dia nak. Kita nak bagi ke tidak? Dia lalang, tak ada prinsip. Betul tuan-tuan? Tak boleh undi orang macam ini. Perjuangan mereka hanya pasal dia nak kuasa. Dia nak kuasa di negeri, dia nak kuasa di pusat. Nak kuasa di pusat, kena bekerjasama dengan DAP. Nak kuasa di negeri, kena kejar undi Melayu. So prinsip dia pergi ke mana tuan-tuan? Ke longkang. Kita tak boleh bagi undi kepada parti lalang. Betul? Ini lalang. Semua nak. Kuasa ini di pusat pun nak. Undi di negeri pun nak. Tak boleh begitu. Kita berjuang asas-asas prinsip kita. Betul? PAS sekarang ini adalah rumah orang-orang Melayu yang baru. Dulu pun rumah Melayu juga. Tapi dulu rumah itu didominasi oleh UMNO. Tapi tuan-tuan ingat dulu arwah Tun Razak cakap apa? Saya selalu cakap benda ini. Arwah Tun Razak dulu kata, dulu tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan pun tahu cerita ini. Satu ketika, orang tanya Tun Razak. Orang kata, tanya dia, Tun Razak, Ya Muhammad, kenapa tak suggest atau tak cadangkan untuk bubar saja PAS? Masa tu UMNO kuat. Datuk Tuan, sorry. Sahabat saya Datuk Seri Tuan Ibrahim. So, ada orang tanya kepada Tun Razak. Dia kata, kenapa tak bubar PAS? UMNO time tu kuat. 40-50 tahun lepas, tuan-tuan. Tun Razak tak setuju bubar PAS. Tun Razak cakap apa? Dia kata, jangan bubar PAS. Dia cakap sebab satu hari nanti, kalau jadi sesuatu kepada UMNO, maka PAS-lah menjadi tempat orang-orang Melayu untuk berlindung. Tun Razak cakap macam itu, tuan-tuan. Dan hari ini saya nampak memang sesuatu telah berlaku kepada UMNO. Betul tak, tuan-tuan? UMNO dah jadi AMDAP. UMNO dah jadi, AMDAP ni dah jadi lalang. Situ pun dia nak, ini pun dia nak, itu pun dia nak. Kita nak UMNO bekerjasama dengan PAS, betul. Kembalikan muafakat nasional, betul tak tuan-tuan? Sebab itu saya duk marah dia orang hari-hari, tuan-tuan. Sebab saya sayang kepada UMNO. Saya orang UMNO. Ada orang kata, itu hari ada orang telefon kata saya. Orang kata, Tuan Hisham Jalil boleh tak jangan hentam UMNO sangat dalam PRN ini. Nanti teruk kita, dia kata. Teruk mereka lah. Saya kata, saya tak pernah hentam UMNO, tuan-tuan. Yang saya hentam adalah AMDAP. Saya nak UMNO bekerjasama dengan PAS dalam muafakat nasional. Bila kita satukan parti besar orang Melayu ni, UMNO dan PAS, kita boleh jadi kuat, tuan-tuan. 120 kursi kita boleh menang. Itu yang kita mahu. Tapi untuk menyatukan parti-parti besar orang Melayu ni, kita kena tendang AMDAP ini, tuan-tuan. Selagi mereka menang, selagi mereka berkuasa, mereka takkan sedar diri, tuan-tuan. Mereka takkan tinggalkan DAP. Kalau kita kalahkan mereka, baru mereka sedarkan diri dan mereka membersihkan diri mereka. Setuju, tuan-tuan? Sebab itu, di Negeri Sembilan, di Johor dan di Melaka ini, tuan-tuan kena kalahkan mereka. Sebab itu juga pengundi-pengundi Johor, pengundi Negeri Sembilan dan pengundi Melaka kali ini, undilah PAS dan Perikatan Nasional di negeri-negeri kita ni, tuan-tuan. Betul? Supaya kita boleh berusaha ke arah penyatuan ummah, tuan-tuan, dan supaya kita boleh ingat balik pesanan Tun Razak dulu untuk kembalikan UMNO ke perjuangan asal
Dan sekarang ni telah terjadi apa sesuatu kepada UMNO, dan maka orang-orang Melayu ini, yang 14 orang yang masuk semalam tu juga, tuan-tuan, mereka pun nampak. Dia dah tahu ini bekas-bekas UMNO, ramai yang masuk itu. Dia dah tahu sesuatu telah terjadi pada UMNO, maka paslah menjadi rumah baru untuk orang-orang Melayu berlindung. Bukan rumah Bang Sadap tu, tuan-tuan. Itu helah UMNO sajalah. Untuk bawa kita sokong DAP. Kita nak ke, tuan-tuan? Kita tak mahu. So lepas ini saya nampak ramai lagi lah orang-orang Melayu akan masuk PAS, tuan-tuan, insya-Allah. Dan saya secara jiwanya dah lama dah masuk, tuan-tuan. Sebab itu dah 3 kali dah ulang ni. Tuan-tuan. Dah 3 kali dah ulang. Dan saya akan bantu, tuan-tuan, insya-Allah pada PRU 16 nanti, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan memerintah Malaysia, kita menang pilihan raya, tuan-tuan, dan kita bersihkan Malaysia ini daripada segala permasalahan yang berpunca daripada parti-parti yang saya sebut tadi, tuan-tuan, insya-Allah. Dengan itu, tuan-tuan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih, tuan-tuan. Takbir.